Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Benda ni bang? Ni syabu-syabu. Kita orang berniaga syabu-syabu dalam rumah. Kita berniaga dalam rumah syabu-syabu first dalam Malaysia. Jom, let's go. So inilah bahagian paling penting kalau kita nak makan syabu-syabu. Dia punya sop cicah Betul, sop cicah. Ini 2 goma tarik, 2 goma tarik bang. 2 kelio green. Last sekali 1 sudu Japanese soy sauce. Orang biasa makan syabu-syabu, dia akan tambah special. Apa tu? Ini orang ketum. otai je tahu. Bukan. Ni apa? Ni orang otai je tahu. Orang otai je tahu Untuk sup kita ada 4 jenis, 2 local, 2 Jepun. Tapi bang, kat sini saja kita ada authentic asam pedas Melaka bang. Oh, ni kuah asam pedas ni. Asam pedas bang. Ini pula kita punya best seller, miso soup. Miso soup. Best seller seller bang Betul bang. Untuk daging kita ada daging lembu, daging kambing, dengan daging ayam. Boleh ambil unlimited. Unlimited lah boleh ambil. Tapi jangan membazir lah. Ini pula syabu-syabu. Okey, syabu-syabu ni daging nipis yang kita celur dalam kuah ni. Dia kejap lah Kejap kan. Jadi kita dah celur tu, nak kenanya lagi, kita makan dengan sos pecicah. Untuk sup ni, abang boleh juga masak dengan kita punya nugget, bola, sayur, brokoli tu semua. Masuk lah, gendam lah Masuk je bang. Yang ini pula yakiniku. Yakiniku. Yakiniku ni daging nipis yang di grill. Untuk nasi kita ada 2. Nasi goreng dengan nasi Jepun. Masak dengan ais krim. Masak sejuk Ais krim ada Ais krim pun ada. Kedai dekat Air Limau, Masjid Tanah. Nama kedai Kelio Syabu-Syabu. Buka hari Jumaat, Sabtu Ahad. So kita ada 2 session, petang dengan malam. Kalau Isnin sampai Khamis, kita buka special untuk grup lebih daripada 20 orang. Boleh walk in, tapi saya suggest ada booking lah bang. Contoh saya makan lah bang Betul bang. Okay. Terima kasih. Bismillah.